Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berjumpa dalam sesi telaah buku. Untuk buku yang kedua. Jadi untuk buku yang kedua ni saya memilih sebuah buku yang bertajuk A Season in the Red yang ditulis oleh Jamie Jackson, dan buku ni lah berkaitan dengan sebuah kelab bola sepak yang terkemuka, dan kelab Manchester United ni dia adalah amat sinonim sekali dengan Sir Alex Ferguson, iaitu seorang manager yang telah membawa kelab ini ke tahap yang hebat lah. Namun begitu, selepas era Alex Ferguson ni, kelab Manchester United ni agak struggle untuk mengekalkan kejayaan mereka. Apa yang saya suka tentang buku ni adalah yang pertama sekali, kita cuba melihat bagaimana dua orang yang cuba membawa legasi Alex Ferguson ini, iaitu David Moyes dan juga Louis van Gaal, yang mana mereka ini telah gagal untuk mengadaptasi apa juga yang telah dibina oleh Alex Ferguson ini. Dan ini juga saya cuba kaitkan dengan bagaimanakah kedudukan sekolah-sekolah kita, yang mana apabila seorang pemimpin itu meninggalkan sekolah ini, legasi yang hendak diteruskan oleh pengetua-pengetua yang terdahulu kadang-kala gagal untuk diteruskan, dan sekolah itu kalau mengikut kepada rubrik Stoll and Fink, maka ada kalanya mereka ni berada di dalam tahap yang struggling, bahkan yang lebih teruk lagi mereka ni berada di tahap yang sinking, ataupun mereka hanyalah strolling dan cruising saja, tetapi mereka ini tidak moving. Jadi yang pertamanya kita cuba lihat bahawa yang pertama yang saya katakan tadi, Alex Ferguson ini dia adalah sebagai seorang figura, sebagai seorang role model, sebagai seorang idol yang telah membawa Manchester United kepada zaman kegemilangan kelab ini. Dan kita dapat lihat Alex Ferguson adalah seorang pemimpin yang sangat berani menongkah arus kebiasaan, dan beliau adalah seorang yang sangat berani lah membeli pemain-pemain yang pada mulanya agak kontroversi seperti Eric Cantona dan sebagainya, tetapi akhirnya di bawah kepimpinan beliau, pemain-pemain yang kontroversi ini telah perform, dan telah membawa kelab itu kepada satu tahap yang cukup berjaya. Jadi ini sebenarnya adalah kelebihan Alex Ferguson, yang mana apabila dua orang manager MU yang selepas itu cuba membuat perkara yang sama tetapi tidak berjaya, bahkan kelab ini juga menghadapi pelbagai isu. Jadi apakah yang sebenarnya terjadi? Jadi yang pertamanya adalah pada saya, Alex Ferguson itu sendiri adalah seorang yang sangat tinggi auranya, yang mana ianya gagal untuk disaingi oleh dua orang yang meneruskan legasi ini. Dan dua orang yang meneruskan legasi ini, antara yang ditulis oleh buku ini adalah kerana mereka tidak melihat kepada aspek holistik kelab itu sendiri, aspek budaya kelab itu sendiri, yang mana mereka berdua ini nampaknya tidak begitu disukai oleh penyokong-penyokong MU dan sebagainya, dan tindakan-tindakan mereka juga telah membawa lebih banyak kemusnahan daripada kebaikan kepada kelab ini. Jadi begitu jugalah apabila sesebuah sekolah ditinggalkan oleh seorang pengetua yang hebat, oleh seorang pemimpin sekolah yang hebat, maka adalah menjadi satu tekanan kepada pengetua yang akan menggantikannya untuk melaksanakan ataupun untuk meneruskan apa juga legasi yang telah ditinggalkan. Jadi pada pandangan saya, yang pertamanya adalah kita sebagai pengganti kepada pengetua tersebut perlulah meletakkan ego kita di tepi, iaitu apa saja yang kita lihat telah membawa kebaikan kepada sekolah itu, maka seharusnya kita meneruskan apa yang telah dilaksanakan. Tetapi apabila kita melihat ada perkara-perkara yang membawa kemusnahan ataupun keburukan kepada sistem di sekolah itu, maka hendaklah kita berani untuk tidak mengikut kepada apa yang telah dilaksanakan walaupun ianya telah menjadi satu budaya. Dan ini adalah sebenarnya satu cabaran pada saya, adalah menjadi satu kesilapan kalau pengganti kepada seorang pemimpin yang baik itu cuba meletakkan dirinya nak bagi sama dengan pengetua yang sebelumnya. Pada saya, kekalkan saja karakter, kekalkan saja
apa juga peranan yang kita biasa laksanakan, okey, tetapi yang paling pentingnya adalah melihat kepada budaya sekolah tersebut, mengkaji budaya sekolah tersebut, yang mana perlu ditambah baik, yang mana perlu dikurangkan, yang mana perlu dikeluarkan, yang mana perlu dikekalkan. Dan sudah tentu apabila kita menjadi seorang pemimpin, maka kita perlu menjaga akan pengikut-pengikut kita ataupun follower kita di sekolah tersebut. Jadi pada saya tidak perlu ada sistem kroni dan sebagainya, walaupun mungkin sebelum itu ada kumpulan yang disukai oleh pemimpin yang terdahulu dan sebagainya, tetapi ambillah dia sebagai satu yang neutral. Okay, pada saya di bawah kepimpinan sumber manusia ini, apa yang kita perlu lihat adalah yang pertama sekali adalah golongan proaktif. Yang keduanya adalah golongan yang kita namakan follower. Yang ketiga adalah golongan yang pasif dan yang keempat adalah golongan yang dead. Jadi sebagai pemimpin yang baru, lihatlah semua orang sebagai satu kumpulan yang positif. Namun begitu, apabila kita berada di satu organisasi itu dalam tempoh yang sekian lama, maka kita boleh membezakan antara empat kumpulan yang saya nyatakan tadi. Jadi kumpulan manakah yang harusnya kita fokus? Kalau saya, eloklah kita fokus kepada kumpulan proaktif, kerana kumpulan ini akan memberikan motivasi yang cukup tinggi kepada kita. Okey, dan apabila kita berjaya melaksanakan beberapa perkara, maka saya percaya kumpulan follower ni akan mengikuti kita. Dan apabila follower dan proaktif ni sudah bersatu, maka sebenarnya kita sudah ada pengikut yang baik. Dan insya-Allah dengan pendekatan yang betul, maka kumpulan pasif ini juga akan mengikuti kita, dan kumpulan deadwood ini adalah satu kumpulan yang cukup mencabar. Okey, jadi kita pastikan ya kita tidak terlalu membuang masa dengan kumpulan ini. Kerana kita nak merubah mereka, kita perlu ambil masa yang cukup lama untuk berubah. Tapi dengan pendekatan yang betul, maka kita boleh melaksanakan perubahan ini. Jadi itulah pada saya ya, untuk kita mengambil sesuatu legasi kepimpinan seperti mengambil alih daripada Alex Ferguson ini, perlunya ada ilmu pengetahuan, perlunya ada sedikit pengalaman, dan paling pentingnya adalah kita berani membuat satu keputusan mengikut cara kita. Dan juga dalam membuat keputusan ini, maka gunakanlah tools-tools yang ada dalam tools kepimpinan ini, seperti Pareto analysis, SWOT analysis, tulang ikan Ishikawa dan sebagainya. Jadi itulah harapan saya, walaupun basically buku ini menceritakan tentang apa juga isu fenomena yang berlaku dalam kelab ini, tapi saya mengambil tiba dalam untuk kita melaksanakan kepimpinan sekolah yang baik, khususnya apabila kita hadir ke sekolah menggantikan seseorang pemimpin yang hebat. Jadi itu saja telaah buku saya yang kedua. Semoga ianya bermanfaat pada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya pihak Nazir. Terima kasih.